Masalah kewangan bukan selalu pendapatan kecil. Kadang-kadang duit masuk tanpa tugas. Awal bulan, 5,000 RM nampak banyak. Hujung bulan, baki menipis. Rumah, kereta, makan, anak, hiburan. Menyimpan. Kalau ada baki. Semua duit duduk satu tempat. Semua perkara berebut ringgit. Syarikat tanpa jawatan jadi kelam kabut. Kewangan tanpa struktur pun begitu. Setiap ringgit perlu ada tugas sebelum dibelanjakan. Bukan selepas habis. Tugas pertama, hidup. Rumah, makanan, bel dan komitmen hari ini. Tugas kedua, lindung. Kecemasan, perubatan dan risiko luar jangka. Tugas ketiga, berkembang. Persaraan, pendidikan dan aset masa depan. Tugas keempat, legasi. Hutang, pusaka, tunai keluarga dan pemindahan harta. RM1 tak boleh buat semua kerja. Kecemasan bukan duit bercuti. Persaraan bukan kereta. Jangan tanya, berapa banyak boleh simpan. Tanya, tugas mana masih belum ada dana. Kewangan kukuh bukan mengumpul sebanyak mungkin. Setiap ringgit mesti di tempat yang betul. Sebelum gaji seterusnya dibelanjakan, beri setiap ringgit tugas. Duit tanpa tugas hilang. Duit berfungsi membina hidup, melindungi keluarga dan legasi. Follow Elman Rusli untuk Real Financial Insight TS.